Halo, halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Okey, okey. Halo, Assalamualaikum. 3 jam. 29 minit. Syafiq. Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh komen tak kat dekat live chat tu, dekat chat box tu? Ada. Boleh dengar suara saya tak? Kenji Syat. Terima kasih John, terima kasih. Okey. Kita buka topik basic lah, simple lagi ni. Jom Kagawa, salah boleh dengar. Oh, macam ni, terima kasih. Terima kasih komen, terima kasih. Jelas ah? Boleh dengar jelas tak? Okey. Syamim, terima kasih komen kat situ. Nah, kita buka topik basic-basic. Kita back to basic. Kembali kepada basic hari ni. Kita cerita mengenai network fundamental lah. Network fundamental maknanya kita turun balik. Kita dah pergi jauh ke depan lah. Kadang-kadang pergi ke VRP lah. Pergi kepada macam-macam kan. Configuration. Tapi kita kembali kepada basic. Kena faham basic tu. Most join, terima kasih. Most, terima kasih. Sekejap kita tunggu sekejap. Mungkin dalam masa 5 minit tengok. Kita tunggu kat kawan kita yang nak join. Yang boleh share juga. Boleh forward share kat kawan kalau nak join. Topik kita ini mastering network fundamental. Maksudnya dia nak turun balik, nak tengok paling basic lah network fundamental. Network fundamental. Mungkin siapa-siapa yang ada advance tu, tak apa, just treat as a review lah. Review punya review kita punya knowledge lah kan. Just review je lah. Refresh, bukan review, refresh. Refresh kita punya knowledge lah. Kita nak cerita balik benda basic je hari ni. Tengah hari, pagi lah sekejap. Pukul 11, mungkin kita stop jam 12 kot. 1 jam. Macam biasa 1 jam. Kita ambil masa 1 jam insyaAllah. Topik kita ini panjang sebenarnya, tapi kita cubalah tengok setakat mana kita mampu boleh pergi dalam masa 1 jam ni. Boleh okay, share lah, minta share kalau ada kawan yang nak join, ada masa 1 jam ni insyaAllah. Boleh share kat kawan. Kita nak tengok hari ni punya sesi slot kita. Kita nak bincang lah, actually kita bincang sama-sama lah kan. Kita bincang sama-sama. Saya rasa ada je, biasa setiap kali kita buat live betul ni ada yang memang kategori expert lah. Kategori expert ada, yang media pada, yang beginner pada, banyak kategori kat sini. So tak apa, kita sama-sama share knowledge kita. Kita sama-sama berinteraksi dekat dalam live chat tu. Kalau ada kawan tanya, boleh bantu-bantulah kat situ. Boleh bantu kat situ. Saya share sikit, saya share sikit apa yang saya tahu. Lepas tu minta kawan yang dekat dekat live chat kat situ, boleh tolong kawan lain. Kalau ada soalan yang tanya kan, nanti kita akan cuba pick up dia punya soalan tu lah. Sebab tu kita akan fokus juga kepada kita punya slide ni. Slide ni sebagai kita punya guideline lah. Tak nak kita terkeluar sangat daripada topik kita kan. Actually IT ni luas, benda yang IT ni luas, tapi kita cuba fokus lah kepada topik yang kita nak cerita hari ni. Okay, kita tunggu sekejap lagi. 11 minit, 1 minit lagi. Tunggu 1 minit lagi. Terima kasih Muhammad Alif Mat Sen hantar. Okay, terima kasih. Kat mana semua ni? Tengah bekerja ke? Ada yang daripada student yang join kita. Biasa sesi kita ada join daripada student, ada daripada yang dah bekerja. Kuala Lumpur, untuk kami dekat. Kami dekat Bandar Baru Bangi je. Sini Bandar Baru Bangi.
baru habis night shift. Oi, apa operation buat maintenance malam. Night shift. Night shift buat apa? Kerja apa ni? Biasa kalau IT dia buat maintenance ke semalam ada maintenance ke, buat troubleshooting ke. Biasa IT macam itulah. Dia kerja malam, orang yang tidur, orang yang cuti weekend, kita bekerja lah. Kalau buat IT, wow, support aspek lah. Faham ni? Support aspek lah. Ni mesti kalau global IT ni multinational company ni. Support aspek ke dekat Sembujaya ke. Biasanya itulah. Global IT Helpdesk. Terbaik. Buat benda shift. Aisyah. Alhamdulillah. Terima kasih join. Terima kasih. Terima kasih join. Terima kasih join. Terima kasih. Kita topik yang simple je. Tak basic lah, actually basic lah. Fundamental, network fundamental. Kita balik pada basic lah. Kita berkenalan balik dengan IT ni. Dengan IT networking ni. Apa komponen dia, apa benda yang terlibat dalam IT networking ni kan. Okey, sekejap lagi kita start. Okey. Kita tunggu kejap lagi. First speaker tapi support global. Saya punya nak dah itu network. Korean speaker. Maksudnya tu fahami apa support IT untuk translator ke apa? Ada setengah kawan tu dia kata dia sebagai translator. Saya tengok apa nama company lah. Dia sebagai translator lah untuk support Japan punya. Wah, bagus tu. Dia jadi macam translator untuk IT sana lah. Sebab tu basic lupa kalau basic. Betul lah. Betul lah. Kita balik pada basic lah. Transistor, translator. Sebagai translator. Ada setengah tu dia pandai Japanese. Ada kawan lah. Dia pandai Japan. Dia belajar Japan lah. So IT dia pun tak. Dia memang IT ada sikit IT knowledge IT. Tapi dia punya ni bahasa lah. So dia translator untuk site Japan punya site tu. Dia memang work dalam company global lah. Dia work kat situ. So tapi dia jadi translator untuk translate. Okey, minta buat macam ni. Okey, dia translate pada IT Japan tu. Okey, buat macam ni. Dia macam orang tengah tu. Okey, nak hack translate. Website teknologi. Dia translator. So dia kena faham jugalah VLAN ke apa benda. VLAN dia nak explain balik kepada IT orang sana. So dia ni lah. Okay, so kita start sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita start ini topik kita ni. Okay, sebelum tu itulah kita punya buat debut tapi last kerja jadi PR. Computer science buat database. Menarik. Tapi last kerja jadi PR. Betul tu faham ya? Tak ada. Betul saya punya agakan itu. Betul, translator support Korean user. Betul, ada itu kan. Saya tengok kawan saya tu company apa dia kerja. Tapi dia sama lah kot macam Teguh Hamid punya. Dia support IT untuk Asia punya ni. Tapi Japan punya lah. Okay, start. Okay, right. Okay, kita start sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kita punya topik ini. Okay, kini saya punya background sikit lah. Saya punya background sikit. Tak apalah, tak nak panjang lain ni lah. Ni saya ada sikit lah background IT lah. Macam tu lah kot. Daripada company lama. Ada pengalaman sikit lah. Tak pandai, tak ada sangat. Tak adalah macam expert, tak ada. Kita by experience lah kot. By experience kita belajar IT ni. Lepas tu kita hands on. So saya cubalah untuk bagi penerangan yang paling simple, paling mudah lah. Certified pun dah lama dah. Ni dah certified pun dah 2007, ni 2008. Certified dah expired lama dah. Tak renew pun. Kalau nak renew saya rasa memang tak fail lah kot Kalau renew Cisco punya cert ni memang rasa fail lah kot. Dah kena baca balik. Nak kena baca, nak kena buat. Kalau hands on, okay, saya suka hands on. Tapi kalau nak baca-baca ni rasa tak sempat dah baca-baca ni. Tak boleh nak baca teori dah. Sebab kita masa kerja lain, masa kita nak exam lain lah kan. Dia punya soalan-soalan dia pun lain. Betul-betul dah ada. Amazing juga dah. Terima kasih Amazing join lagi. Wah, terima kasih. Kita santai je gini. Santai je. Topik basic lah networking lah. Kita balik pada basic. Okay. Kita balik pada basic. So, next slide kita. Okay, ni saya punya contohnya kita punya pembukaan lah. Icebreaker ni cerita macam ni lah kot. Kita kat sini
Kita kat sini tapi kita boleh tengok kita punya TikTok ni kan. Kita boleh masuk platform ni. Kita kat sini, kita kat tempat kita tapi kita boleh Netflix kita boleh tengok. Kita kat sini kita boleh tengok YouTube. Kita kat tempat kita. Tapi resource tu dekat luar kan. Bila resource dekat luar, kita boleh berkomunikasi. Kita boleh communicate dengan dia. So macam ni lah kot kan. Contoh dia macam dah kita type, kalau kita type google.com ni kan, kita boleh pergi mana-mana. Nak pergi mana? Nak pergi Spain, nak pergi US, nak pergi Japan, nak pergi Mekah, tengok gambar dia kan, tengok gambar lah. Nak pergi Langkawi contohnya kan. So kita kat tempat kita tapi fizikal kita kat sini. Tapi kita boleh virtually, kita boleh ke tempat-tempat tu lah. Samalah konsep kita. Kita dekat sini, kita fizikal. Tapi kita boleh tengok YouTube, boleh tengok konten Netflix, boleh tengok apa-apalah kan. Benda tu bukan dekat kita. Bukan dekat dalam persekitaran kita. Bukan dekat kita punya office kita. Bukan dekat rumah kita. Tapi kita boleh ke sana. Kita boleh ke destinasi. Kita source lah. Kalau analogi macam kita source. Kita kat tempat kita, kita source. Kita boleh pergi pada destinasi kita. So banyaklah komponen kat situ yang terlibat. Apa yang terlibat kat situ? Siapa yang terlibat? Benda apa yang terlibat? Hardware apa terlibat? Protokol apa terlibat? Teknologi apa terlibat? Wah, banyak. Memang banyak kalau kita nak cover semualah. Nak cover semua tu. Ada yang teknologi Wi-Fi, ada teknologi wireless, apa lagi? Ada bahasa language masing-masing lah. Ada SIP, ada protokol HTTP, ada protokol HTTPS, apa lagi web kan. Banyaklah database, macam-macam lah terlibat protokol. Saya sendiri pun tak nak sebut. Banyak kita punya macam mana kita nak understand ataupun nak faham network tu. Jadi kita part network ni simple je. Network ni just untuk connectivity, infra. Kita nak bawa kita daripada rumah kita nak pergi kepada destinasi source content tu lah. Netflix ke YouTube ke Facebook ke, itu content tu dekat luar. Bukan dekat tempat kita. So kita kita treat sebagai diri kita sebagai network engineer lah. Network engineer. Maksudnya kita ni sebagai pembuat infrastruktur. Kita yang develop infrastruktur tu. Kita develop infrastruktur tu. Kita buat jalan raya. Macam tu kat analogi dia kan. Kita buat jalan raya. Jalan raya tu kita yang kita letak tol ke whatever. Apa lagi kita letak highway, dalam highway kita letak tol ke, nak QS lah kan. Contoh macam QS lah, nak bagi lepas lalu apa nak minta bayar ke. Tu terlibat dengan authentication, AAA. Canggih lah. Tapi teknologi macam tu lah. Kita pembuat infrastruktur. Kita pembuat infrastruktur. So bagi siapa-siapa nak lalu kita punya infrastruktur, kita lepaskan lah. Ada yang lepas dulu, priority. Ada yang lepas kemudian. Ada yang congest. Ada yang congest. Kan? Betul tak? Ada yang congest. Kita boleh tengok analogi dia macam itulah. Contohnya macam bila dah congest, kita punya highway tu congest, tapi tiba-tiba ambulans nak lepas dulu. Ada polis datang. Dia punya siren, terus dia boleh lepaskan terus dia. Di mana dia ada dia punya space ataupun ruang sendirilah. Bila itu analogi QS, quality of service tu. Quality of service tu dia prioritikan, dia nampak okey, yang mana perlu bagi jalan tu. Yang mana kemudian bagi relax sekejap. Hold sekejap. Bila dah okey, jalan raya dah okey, so dia akan balik ke normal lah. Itu analogi QS lah. Kalau kita nak faham QS. QS pun actually kalau siapa yang nak ambil cert, memang satu cert certified kena ambil benda tu QS. Quality of service. Dia ada traffic engineering lah, macam-macam cara nak design lah, queue, first in first out lah, macam-macam. Tu kena betul-betul detail lah yang tu. So tak apa, yang tu tak nak pergi, kita tak nak pergi detail lah. Kita nak balik basic, benda-benda basic je. Benda basic je. Apa yang kita ada dekat tempat kita je. Kita nak tengok persekitaran kita je. Apa yang kita ada. Kita nak buat simple je. Okay, so ni kalau overall topik lah. Mana kalau siapa yang follow nanti, insyaAllah kita akan cuba tengok satu persatu. So kita akan bagi faham konsep, understanding networking konsep, teknologi apa yang dipakai. Praktikal ni hands on sebenarnya. Hands on susah sikit lah. Hands on ni kena cuba lah, kena try lah. Betul kan? Kalau tak ada device, susah juga. Kalau kita try dekat configure dekat office kita, jangan, bahaya tu. Benda tu benda live.
Kalau kita nak buat boleh lah, tapi kena hati-hatilah. Ada few step yang kita kena cubalah. Kena backup dulu. Adalah cara-cara step dia, kena backup dulu, buat keluar backup, buat config. Kalau kita berani lah kan, boleh. Tapi kalau kita memang kita kerja kita, of course lah, itu memang kita kena buat lah kan. Tak boleh lah, tak boleh tak boleh, tak nak, tak berani, tak boleh. Sebab kita dah scope of work kita, kerja kita kena buat lah, by hook or by crook. Tapi itulah benda yang kita hands on tu yang boleh mengajar kita lah. Nafatu terima kasih. Assalamualaikum. So benda yang hands on tu lah yang mengajar kita sebenarnya. Dia akan mempercepatkan kita punya process of learning tu. Kita teori okay fine, kita boleh tengok teori, boleh tengok dekat YouTube, dekat Facebook. Ada je cerita pasal teori. Macam saya cerita lah teori banyak cerita. Tapi kalau kita nak go pada yang betul-betul punya, kita kena berani lah. Kena berani try lah. Test and try. Test and try. Try and test. Kena test lah. Maksudnya kita kena implement lah. Cerita kita kena implement. Tak boleh nak takut-takut. Tak boleh nak kita cuba, yes. Ada knowledge sikit, dah try. Tapi ada step dia lah. Jangan kata nak terus buat configuration ni, tak boleh. Api pun dalam network. Firewall ke? Api tu firewall lah, mata hati. So kita kena beranikan diri, cuba. Ada setengah tu dia cuba dekat kita punya ada home lab pun bagus lah. Fundamental networking. Yang fundamental lah, kita balik pada basic. Cerita pada basic, fundamental networking. Cerita pada basic je. Simple je, 1 jam. Tengok, kita akan go through je nanti. Kalau tak habis ni, kita akan bawa kepada slot sesi seterusnya lah. Tapi kita akan follow yang ni nanti. Sebab yang ni dia macam organize sikit. Yang ni tak adalah kita pergi configuration WRP lah, itu tu pergi. Lepas tu static route lah, IP route lah kita. Tak apa, yang tu akan ada juga dalam kita punya learning dalam course ni nanti. So kita punya apa tadi? Okay, kalau kita nak belajar, nak cepat belajar, proses belajar kita tu, kita kena ada teori, fundamental, okay? Lepas tu kita hands on, try benda tu. Test, try, buat benda tu. Jangan tak buat terus. Buat terus. Kalau ada dekat rumah kita yang wifi punya network pun cuba, tak ada masalah. Cuba test tengok. Dekat situ. Macam mana nak test? Kena tengoklah kan. Kalau kita ada wifi router kat rumah kita kena login dulu. Ada proses login dia. Biasa kalau setengah hardware tu dia ada dia punya web. Kita buka tu kena buka web dia tu, ada web access. Ada setengah tu guna SSH, ada setengah tu guna Telnet. Macam-macam cara lah kita nak access device kita tu. Itu kita kena faham, kena tahu. Kena Google lah tengok. Tengok kena Google. Contohnya model ni, okey, macam cara nak login dia. Model device ni, macam cara nak login dia. Dia berbeza-beza. Ada yang sama lah kan. Kebanyakan ada sama lah. Tapi ada juga yang berbeza-beza. Yang tu kita kena faham, kena tahu dulu sebelum kita buat configuration. Kita kena nak tengok dulu. Kena masuk lah kepada kita punya device tu. Kalau tak dapat masuk, macam mana kita tak ada access? Macam mana kita nak nak configure. Kena ada access tu. Okay, seterusnya. So next seterusnya, okay, kita course content kita. Ni kita punya yang kita cuba nak cover lah. Ada beberapa modul kat sini. Ada introduction networking, kita balik pada basic. Di content kita ni basic. Sesuai lah untuk siapa beginner, siapa yang nak start daripada bawah ni. Kita nak start daripada bawah up to level intermediate lah kot kan. Tak ada expert sangat. Expert dia kena ambil certified lah kan. Boleh lah kita cover lah. Introduction to networking. Apa benda network ni, berapa jenis network yang ada. Banyak network sebenarnya. Nanti kita akan tengok. Lepas teknologi dia, ada internet, ada wireless. Lepas tu networking device, kita tengok networking device. Ada beberapa networking device, bukan satu jenis je. Lepas tu bukan satu jenis, tapi ada berbagai brand pula tu. Ada berbagai manufacturer. Memang kita takkan dapat satu benda yang kita kata, let's say lah kita favor model ni, kita favor brand ni je. Tak ada. Dia biasanya dia mix. Dia takkan satu brand je. Brand A je. Jarang lah. Dia mesti ada brand A, brand B, brand C. Ada multiple brand dalam kita punya network kita tu. So kita kena fundamental lah. Saya rasa paling penting adalah fundamental. Asas, basic tu penting. Huawei betul Farouk, betul. Dia
Ada, cuba listkan. Okey, cuba listkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, cuba list kat sini. Ada berapa hardware yang biasa kita jumpa? Okey, Huawei. Cuba type apa yang biasa. Cisco. Cuba listkan. Ada berapa banyak manufacturer dekat luar sana tu? Ada berapa? Cuba kita bagi TP-Link. Okey. Bagi lagi siapa kita tengok. Ada berapa jenis lah. Kita tengok, kita listkan. Microtik, baru D-Link, TP-Link, D-Link, betul. Tengok. Ni antara tenda betul ada sikit. Aruba, yes, Aruba Jana betul. Tengok list lagi kita tengok berapa banyak. Ni semua saya tak pernah dengar. Bukan sedih sharing. No, IT background. Boleh Mr. Tak. Boleh join Mr. Tak. Join je. Kita basic je ni. Microtik dah ada dah. Microtik dah ada list lah. Okay, lain mana tu? Nombor 5. Okay, siapa lagi? Okay, lain punya ni device. Okay. Aku malah tapi wifi bekat sedih sharing. Okay. Dell Switch, betul Jana. Dell Switch. Okay. Kenapa sebab apa ya? Nanti kita tengok. Aku kasih ada set nanti kejap. Nokia. Okey Farouk. Canggih. Nokia ada. Nokia OLT UNU. Nokia ada OLT. Dulu dia phone kan? Dia phone, tapi dia pun ada OLT, FTTX punya device. Betul. Jetstream router TP-Link, betul. Fortinet, Asus, banyak. Tu dah masuk firewall sikit dah. Fortinet, Nokia Alu, Alcatel-Lucent. Okey. Ruji, Raizat. Raizat, terima kasih join Raizat. Ruji. Banyak kan? Banyak device. Okey, ni kita punya device lah. Okey, balik pada protokol. Apa yang cuba listkan? Okey, protokol pula. Jenis-jenis protokol. Ada punya protokol. SIP. Saya tahu kalau voice SIP, HTTP3. Apa lagi protokol? Untuk hantar email tu apa? SMTP. Terima kasih, nanti kita DM. Nanti kita DM nanti. Isu saya sekarang. Nanti kita cuba kita akan balik, nanti kita akan cuba pick up soalan. Okay, right. Cuba tengok cuba tengok protokol. Kita untuk hantar email tu kita ada SMTP3, port 3, SMTP. Apa lagi yang protokol? Apa lagi protokol yang biasa kita dengar? HTTP, HTTPS. Kan? Apa lagi? Tadi device pun tak khabar habis lagi tu. Banyak lagi tu device tu. IMAP, hantar email. Nak bantu pasal tu. Tengok. Cantik. Lagi. SMB, yes. Lagi. Terima kasih. IMAP. Apa lagi protokol yang biasa? Kita listkan, tengok. Adakah kawan kat sini boleh dapat ilmu ni? Saya pun refresh balik. Saya pun nak refresh sebenarnya. SSH, Telnet, HTTPS. 3 terus Farouk bagi. SSH, Telnet, HTTPS. Standard, cantik. Okey. Apa lagi? Benda apa lagi yang protokol? Yang biasa, FTP, TFTP. Kan Adam kan? Betul. FTP, TFTP. FTP tak sikit lah. TFTP. ICMP, Noliza. Yes, betul. Protokol lah, bahasa. Apa lagi? Banyak sebenarnya. Banyak. Okey, lepas tu protokol pula dia relate dengan port. Kan? Dia ada spesifik port dia. Apa lagi? Dia mesti ada relate dengan port number dia. 80-90. Tony betul. Kan? Kita hafal ke benda tu? Banyak. Susah tu. Susah. Bukan susah apa. Bukan. Kita tak hafal benda tu. Tapi kita kena faham. Kita kena tahu. Dia actually, kita ada device. Kan? Tadi kita listkan device. 443. Betul Jana? 443. 122 tu. Ni 1291 SMP. Betul lah Farouk kan? Betul. SNMP, Simple Network yang monitoring tu. SNMP, Simple Network Management Protocol. 162.1. Port 21 untuk port apa? Okey, port 21 port 21 port apa? FTP Adam? Saya lupa lah. 22 SSH. Kan? 22 SSH. 22 SSH, 21 FTP Saya lupa lah. Edit story berapa bulan? Dia tanya. Kita target TCP Port Dixon. Port Dixon. Tanya esoknya berapa bulan complete course bang. Saya target kalau sekarang ni kalau siapa yang nak basic ni, kita move pada subscription lah. Siapa yang berminat boleh join subscription kita dekat nanti subscribe, kita dapatkan yang full course macam ni lah.
Okey, tuan ni Port Kelang. Tuan ni Port Dickson, Port Kelang. Oi, port lain tu. Port lain tu. Faruk dengan tuan ni dah terkeluar tu. Port Kelang, Port Dickson pula dia. Dah terkeluar dah. Banyak port. Kalau SIP 5060, H33 1723. 1723. Apa lagi yang saya lupa lah. Ada banyak kan. Ada protokol, ada port dia. Saya nak tukar from local host to domain. Alah, dia bertanya. Nanti banyak soalan ni. Adakah kamu boleh tolong nanti? Banyak soalan nanti. Banyak soalan kat sini. Nanti kita cuba go through sikit kelas percuma. Yang ni pause sambal. Saya just bagi kita santai je. Kita berkongsi ilmu. Percuma je ni. Siapa yang tengok kat sini dapat percuma tu. Boleh share kat kawan-kawan semua kan. Boleh share kat kawan. Kita yang percuma ni, yang free, yang percuma. Kita ambil sikit. Saya cerita sikit. Lepas tu ada kawan-kawan kat sini yang dalam live ni pun dia pun tambah kan. Kita berkongsi. Okey, apa tadi protokol. Bila start kelas, boleh je, carry boleh je. Kalau nak join yang saya suggest, kalau betul proper punya, ambil yang subscription lah. Subscription tu maksudnya kita akan ada kelas sebelah malam, Jumaat malam atau Sabtu malam setiap minggu. Yang tu kita akan ceritalah proses sama jugalah, tapi dalam grup yang kita punya grup tu je lah. Boleh join dekat subscription nanti. Pergi dekat kami punya link bio tu, ada dekat TikTok link bio tu ada kita punya subscription kat tu. Okey, lepas tu tadi kita cerita pasal protokol. Apa benda protokol ni? Okey, apa protokol ni sebenarnya? Okey, protokol ni dia nak cerita language lah, bahasa dia orang. Senang je. Okey, kalau kita nak faham, okey, kalau kawan-kawan kita hantar kita punya dokumen dalam bentuk Microsoft Word. Okey, dia hantar Microsoft Word. Kan? Kita buka menggunakan Excel, boleh ke? Tak boleh. Dia mesti protokol mesti sama, bahasa tu mesti sama. Contoh kita nak buka email lah, kita gunalah kita punya client email kan. Kita nak buka email, kita nak kita nak gunakan voice IP, dia guna SIP, kita kena guna SIP protokol. Bahasa dia mesti sama, language. Protokol ni kalau senang nak faham cerita adalah language dia orang lah, bahasa lah. Cara dia bercakap. HTTP, cara HTTP, dia gunakan port 80, port 443 kan. Cara dia nak bercakap, dia ada send request lah, apa benda lah. Itu kalau nak tengok best tengok run Wireshark. Bila kita run Wireshark, kita boleh nampak macam cara dia orang bercakap. Boleh explore. Cuba buka satu website sekali by monthly, kirim by monthly. Itu subscribe dengan ni lah, by monthly. So sebulan tu boleh dapat dalam 1 jam punya sesi, 4 kali lah sebulan. Abang tinggal mana? Oh, saya tinggal kat Bandar Baru Bangi. Office kat sini Bandar Baru Bangi je. Okay, so apa tadi? Protokol ni dia punya language, bahasa dia lah. Bahasa itu mesti sama. Kalau bahasa tak sama, dia tak boleh bercakap lah. Okay, dapat. Apa lagi kita dah buka cerita pasal device. Dia orang dah list lah. Kawan-kawan kita dah list lah ni. Kawan-kawan kita dah Izzat fail exam sini. Alah Izzat, boleh cuba lagi tu. Retake berapa ringgit berapa ribu sekarang kalau nak retake exam? Ke dah berapa exam berapa ringgit dia bayar? Saya dah lupa dah. Dulu dah ambil. Lama dulu dah ambil 2000 tu dah lupa dah. Sekarang ni dia punya exam macam mana. Okay, kita dah listkan tadi lah. Produk banyak dekat market produk tu. Brand ada macam-macam tadi kawan kita listkan. Ada Cisco, ada Aruba, ada HP, ada Tricom, TP-Link, D-Link. Banyak dekat manufacturer device. Ada kategori. Ada yang device yang layer 2, ada yang layer 3, ada yang L2+, ada yang L2, L3. Ada banyak device tu kan. Banyak device. So manufacturer satu, lepas tu banyak device. Belum lagi cerita pasal yang firewall ke network access controller ke, benda-benda device security ada lagi. Firewall pun ada yang network firewall, ada yang WAF, web punya firewall, application firewall, ada lagi campus network DC. Banyak ke benda network device kita tak nak cover semua. Nak cover memang tak tercover lah. Lepas tu tak masuk cloud lagi. Kan? AWS ke Azure ke, tu consider IT networking juga. Ada yang master dalam bidang security, ada yang master dia orang dalam networking. Ya, macam kita, saya treat diri kita ni, kita macam kita nak
develop infra lah kan, connectivity lah. Sebagai network engineer, apa tugas dia? Dia create satu infrastructure, good infrastructure lah tugas kita. Good infrastructure lah. Maknanya kita bagi clean je daripada destinasi kita, daripada contohnya daripada KL nak balik ke selatan, pergi ke JB, lancar je perjalanan tu. Lancar je, tak ada jam, tak ada apa semua. Tu antara tugas-tugas network engineer lah. So bila kita punya infrastructure kita dah cantik, dah ready, lepas tu baru kita masukkan services. Apa servis? Contoh servis, apa servis kita? Wi-Fi. Kan? Apa lagi? Wi-Fi. Apa lagi? Yalah yang phone tu, voice IP tu contohnya, VPN. Banyaklah servis yang boleh masuk bila infrastruktur. CCTV, betul Farouk. Farouk power lah. Cantik-cantik. Itu antara servis. Bila infrastruktur kita dah bagus, kan? Infrastruktur kita bagus, masukkan servis satu persatu pun cantiklah sepatutnya. Kalau bandwidth tak cukup, kena upgrade bandwidth lah kan. ISP kita kena tak cukup dah CCTV. Bila CCTV masuk, dah congest lah. Itu memang kena upgrade lah. Dulu mungkin 10 meg je. Lepas tu user kita dah ramai dah. Bila user ramai, kena upgrade lah kita bandwidth kita. Itu lain cerita lagi. Ada satu lagi benda yang kita cerita mengenai NMS, Network Monitoring System. Itu pun kita cover kat sini. Yang tu pun kita cover kat dalam modul macam ni lah. Kena ada NMS, Network Monitoring System. Siapa kat sini biasa? Listkan kat sini sekejap nak tengok. Kena masuk. Ada kiri ni, ada kat link bio tu. Kena masuk link kat bio tu. Ada dekat link bio tu kena. Ada kat situ. Cuba listkan NMS. Siapa yang biasa kat sini NMS? Network Monitoring System. Cuba listkan nak tengok. Siapa yang biasa kat sini NMS? Saya tahu kat sini memang ada je ni yang expert yang ni. Dia boleh tolong kawan kita kat sini. Kiri boleh tengok dekat link bio tu, ada dekat subscribe punya tu. Okey. Misat NCE. PTG. NCE. Apa NCE? NCE apa? Farouk boleh cerita? NCE apa? NCE. ISAT pun saya tak dengar. ISAT, NCE tak pernah. NMS. Network Management System. Betul, Akmal, betul. Network System. SolarWinds, yes, tu fahami. Itu biasa. SolarWinds, kategori Porsche tu. Bawah Huawei. Bawah Huawei. Okey. Saya nak cari. NCE saya take note sikit. Take note. Saya pun belajar. Okey, NCE. Tadi NCE. Farouk beritahu NCE. Saya boleh ada buat kelas ke? Milo Dino. Ada kita nak kelas face to face. Ni pun ada, boleh datang kat Wangi. Ataupun nak yang online boleh, ataupun nak go to subscription boleh. Ada kat link bio tu ada kami punya subscription je lah. Boleh lah kita join kat situ. Antara grup kita buat kat situ. Tapi bayar sikit lah yang tu. Sebulan murah je, RM47 macam tu kot. Okey. Apa lagi tadi? NMS, tak bagi NMS ni. NMS, SolarWinds tadi, PITG, apa lagi? Ni semua yang mahal-mahal ni, yang berbayar ni. Open source. Kok ada Zabik. TS Rizwan Mustafa. Zabik. Yes. Lagi? Keti apa benda kan. Lagi apa lagi open source? Ada orang suka open source. Ada yang berbayar lah kan. Open source ni kena pandai develop lah. Lepas tu dia free. Satu lagi dia cuma free. Running on Linux ke biasanya. Kena power Linux. Biasa kalau siapa yang main open source ni memang dia punya kepakaran dia tu memang surat tu kirim online macam ni lah. Tapi kita buat kita punya sesi tu dalam grup subscription lah online. Saya akan share lagi banyak lah tips, ada tips semua. Kelas tu dalam Jumaat ada Sabtu kita buat sebelum malam 1 jam. Sebulan ada 4 kali lah, 4 sesi lah. Okey, Zabik. Apa lagi? Apa lama lagi? NMS, Network Monitoring System. Ruby ke? Ada Ruby. Shapio. Saya tak pernah dengar Ruby. Okay, saya take note. Cantik Ruby. Ruby. Okay. Ada record playback. Siapa yang join tu kita akan share lah. Siapa yang subscription tu kita akan ada share terus record. On-premise NMS. Farouk. Yes. NMS ada 2. On-premise, on cloud. Saya rasa banyak on-premise je. Cloud susah juga nak monitor.
Bukan susah. Nanti sebab dia akan hantar paket kan. Dia akan hantar paket SNMP tu kat cloud. Nanti tu hantar trigger something je. Biasanya dia on premise lah. On premise lagi robust lah. Lagi letak server dekat kita on premise. Apa lagi? Zabbix. Dah list banyak Zabbix, PXTG, NMS. Manage engine? Pernah tak manage engine? Manage engine? Pernah manage engine. Manage Nagios. Yes. Nagios. Saya lupa. Bagus lah. TS Rizwan, Musafa, terima kasih bantu. Nagios. Tengok kawan-kawan, kita belajar kat sini. Kita boleh belajar sama kat sini. Physical global. Kalau yang ni nanti boleh DM saya ni. Boleh DM saya ni. Kita ada fee nak join Syahdi Corp punya boleh. Kita training provider. Kita training provider untuk Syahdi Corp nak join secara through company boleh, nak join secara individual boleh, nak join through TikTok punya subscription boleh. Kita ada few lah cara kita nak tengok, nak sama-sama belajar. Terima kasih banyak tu. Okey, apa lagi? Nagios tadi, Cacti, yang open source lah, open source punya ni. Kita kat sini kita buka minda kat kawan lain. Ada beberapa benda yang kita belajar lah. Tengok ada benda baru cerita kat ni. Tu NMS pun ada open source punya. Nagios tadi, Cacti tu bagus. Ada juga nak develop benda tu. Tu kawan nak belajar, kalau kawan kat sini, kita punya rakan-rakan kat sini nak explore lebih benda tu, tak berani, takut nak buat dekat kita punya office, cuba install dekat PC kita ataupun dekat server kita. Linux ni simple je. Linux install dekat server, dekat PC ataupun PC lama lah, dia dah jalan dah. Install Linux something. Zabbix. Zabbix. Okay, Zabbix. Cantik Zabbix. Install Linux tu, cuba test, tengok. Boleh kita boleh try tengok. NMS function dia untuk kita monitor device kita. Saya masuk sikit yang NMS kan. Kita nak monitor device kita. Maksudnya device kita up ataupun down, dia akan hantar alert. So tak perlulah kita duk ping je. Ping. Network kita ni down ke mati, ping je. So tak adalah kita secara manual kita access, nak tengok visibility network kita tu, kita ping je. Tak bagi sistem yang buat. Kita bagi sistem yang buat. John Jambut cakap, John Jambut software sama tak? Linux boleh. Linux boleh. Ubuntu, CentOS, apa lagi? Boleh. Lepas tu cuba main-main install benda-benda open source tu. Nagios ke, dia ada dia punya cara, sebab benda tu by community. SNMP Trap, Farouk, yes, SNMP Trap. Install Raspberry Pi boleh ke Fahmi? Cantik punya idea. Install dekat Raspberry Pi boleh. Sekarang ni benda nak belajar tu dia tak ada limit, tak ada limitation, tak ada kekangan lah bagi saya. Boleh je, siapa yang willing to explore, nak tahu, minat, go for it. Kalau ada server, saya punya tips, saya dulu masa kerja dekat Jaring, kita punya hardware device tu banyak kan, ada server banyak dia tak pakai, dah rosak sikit, dia letak dalam store, kita ambil, kita install, main kat situ, letak server kat bawah meja, kat bawah kaki, letak kat situ. Explore, install sendiri, buatlah. Apa nak buat web ke, nak buat firewall ke, nak buat NMS boleh. Yang penting minatlah satu. Kita minat, cari jalan lah kan. Tapi kalau duit, kita boleh invest, belilah server ke, nak beli macam Raspberry Pi. Kalau duit, invest lah, belilah benda-benda tu. Tapi kita yang penting ni kita kena buat something yang kita kena buat. Teori yes, okey, cantik. Lepas tu kita buat hands on kan benda tu. Tu kita punya, biasa kalau saya punya course, yang Syahdi punya course tu, kita memang kita teori separuh hari, after lunch kita akan buat hands on lah. Kita hands on teori, lepas tu hands on terus. Siapa yang pernah datang join tu, kita punya training kat office lah. So kita akan buat 2 sesi, pagi teori, petang kita buat hands on. Okay. Itulah, kita dah ada device, kita boleh cuba. Kita dah cover sikit cerita tadi pasal berkenaan NMS kan. Kau siapa ni cikgu? Ni kita panggil network fundamental je, network fundamental. basic, kembali pada basic. Kucing dalam selipar. Network untuk developer ada tak tuan? Networking untuk developer, saya tak pandai. Developer tu DevOps tu macam mana? PHP nak ada, boleh explain nanti.
Nanti kawan boleh bantu. Okey, dah settle dah tadi lah. Okey, kita tengok apa tadi lah. Kita tengok brand-brand device. Ada router, ada jenis router, ada firewall, ada brand Cisco lah, ada brand HP Aruba, ada NMSK. Kalau firewall kan, lebih kurang lah. Kita cover lah semua benda tu. Dalam networking, cover lah topik-topik macam ni yang dia ajar. Okey, kita nak share satu lagi. Betul Farouk, betul, tolong. Farouk tolong. Okey, terima kasih. Share satu lagi, firewall. Okey, kita bantu kawan kita nak kok dia nak explore firewall. Okey, firewall yang open source lah, kita bagi open source lah kan, open source. Open source. Kucingnya mesti pada. Yang ni yang kita sharing macam ni lah, kita berkongsi lah kan, macam ni lah, kita berkongsi je. Kita sama-sama kita belajar. Open source. Okey, kawan-kawan jom tolong open source. Open source. Firewall open source. Boleh list kan siapa yang pernah try ataupun dah hands on dah pun, cuba listkan kat sini, bantu kawan kita nak cuba. Open source boleh cuba, boleh try apa. Download dia punya firmware, install dekat server PC kita. Debian 12 tu Unix, Linux punya tu. Firewall. Okey, saya start satu lah. Okey, pfSense. Itu glamour pfSense. Kan? Apa lagi? Firewall. Apa source punya firewall? Kita cuba tengok. Lepas ni kita pergi yang commercial punya firewall. Okey. Listkan cepat. Kita tolong kawan kita kat sini. Type je tak apa. Kena ada buka. Tak ada lah ketung. Tak ada untuk intern. Setakat ni lah. OpenWRT. OpenSend. Okey, siapa lagi? Nak tukar network, ada kerja engineer. Boleh. Yahiko boleh. Saya punya background network. Saya ambil degree electrical engineering. Saya degree in electrical engineering. Tapi saya buat network lah. Boleh je Yahiko, boleh je. Okey, cepat open source. Saya nak note sikit lah kat sini. Nanti kita akan shoot kat dalam tu. Okey, sekejap. Adakah kawan tulis kan? Nanti kita share dalam satu ni. Kejap. Saya nak tulis kejap. Open source firewall. Apa tadi kita dah OpenWRT. Oops. Sekejap apa dia macam ni? Okey, jom. IP Fire. IP Fire. Okey. IP Fire. Lagi tadi kita cakap OpenWRT kan? Apa lagi? OpenSense. pfSense. Apa lagi? Firewall. Ni kita listkan firewall. Tadi kita dah lupa tadi lah. Sekejap. List of open source firewall. Okey, jom kita listkan sama-sama, jom. Jom kita listkan sama. Okey, alright. Kita start. Apa lagi tadi? Okey. pfSense. Apa lagi? Ada lagi tak? Omada. Omada firewall. Okey, Omada firewall open source ke? ClearOS. Okey, ClearOS betul kan? ClearOS. Apa lagi? Yahiko boleh Yahiko, nanti Yahiko DM lah, InsyaAllah saya cuba bantu. Apa lagi tadi? Ada tak? Saya terlepas ni tadi. Okay, banyak lah aku terlepas ni. Apa lagi kot? So yang ni lah kot yang community base lah, yang firewall open source punya firewall. Okey tak? Maksudnya open source ni macam ada lagi pfSense. Apa lagi yang firewall? Ada sense ada lagi lah firewall. Home base. Boleh, Jana boleh. Apa firewall ni kita boleh IP table. IP table. Sehat masuk. Okey. IP table lah, canggih. Ada lagi tak? Macam ada lagi ni firewall ni yang open source ni. Banyak ni sepatutnya. pfSense, Antenna Glamour lah. Apa lagi saya pun tak pasti. OpenSense dengan OpenSense tu sama ke? Tak pasti. OpenSense dengan tu. Untangle, Rahizat. Cantik. Yes. Untangle. Tu dah masuk dah.
Entangle. Ada lagi firewall open source. Kalau kita nak cuba ni kan. Dia nak cuba ni, ada lagi tak firewall? Untangle ke Utangle? Untangle kan? Untangle. Apa lagi firewall open source? Sambungkan je. Belajar visual maksudnya apa tu? Belajar visual. Belajar untuk belajar visual. Nak tanya tak firewall untuk belajar visual maksudnya? Maksudnya apa dah? Saya tak jelas soalan. Boleh jelaskan lagi. Doakan saya lemah tersakiti. Okey, jom kita doa sama-sama exam fiber optik. Ambil fiber optik punya ni buat spicing ke lemah tersakiti. Buat spicing punya ni. InsyaAllah moga berjaya lemah tersakiti. InsyaAllah moga berjaya. Macam Visual Box. Macam Visual Box. Maksudnya ambil dia punya ni lah. Macam ambil OS dia lah. Proxmox. Softforce dah bukan ni. Softforce dah commercial punya. Helmi Smoothwall. Smoothwall dah. Smoothwall tak. Saya tak. First time saya dengar. Tak apa. Kita tulis je kat sini. Nanti kita cari. Macam kat boleh. Fake Proxmox ni untuk yang macam VM je kan. VM je. Bagus lah Proxmox. Kita install. Jadi dia macam VM je. Kita install firewall dalam tu. Tu salah satu cara lah. Kalau kita ada server. Okey kot boleh. Cukup. Tengok list ni. Kalau siapa yang berminat, dia orang boleh cuba. Maksudnya install dalam PC ke server dia orang install. Showwall. Siapa dengar? Terima kasih Tuku Rizal. Siapa dah dengar? Maksud test, try. Maksudnya nak belajar ni, kita kena ada satu teori. Okey, lepas tu yes, kita implementkan dia. IP Corp. IP Corp ada lagi, banyak lagi rupanya. Tak cover. IP Corp. Nanti saya share dalam ni juga nanti. Indian Tuku Rizal. Sekejap. Saya share dalam ni juga. Boleh dia. Open source. So siapa yang berminat, maksudnya boleh cuba, boleh try, boleh hands on. Dia bila ada firewall tu, boleh banyak benda kita boleh buat. Kan? Nak block port, tutup port, tu dah belajar security. Nak buat PPOE ke contohnya. Siapa yang guna PFSense kan? PFSense tu dia macam-macam. Saya kebanyakan firewall ada je benda tu. Live tu pakai OBS ke? Saya pakai TikTok punya live ni. Nampak tak? TikTok punya live tu. Port forwarding. Bila kita ada device kita tu, macam-macam lah kita boleh try. Nak buat apa? Nak belajar. Faham konsep? Test terus. Faham konsep? Test, implement terus. Port forwarding ke, netting ke, nak block tutup port ke, dah cukup, dah boleh dah. GD tanya port forwarding tu macam mana? Boleh tolong bantu. Run dalam Ubuntu Server OS pun boleh. Pun boleh. Run je. Ada Linux. Boleh share screen. Tuition Max Power. Boleh share screen. Saya buat TikTok lah. Boleh share screen. Saya buat satu lagi. Ada monitor sebelah satu lagi ni. Boleh share screen. Run dah. So install Linux free lah. Linux open source. Install yang hardware tadi tu, yang kita listkan hardware ni. Install dekat kita punya hardware tu. Boleh start dengan PFSense ke, apa-apalah yang Untangle ke. Banyak benda kita belajar kat situ. Banyak benda kita belajar. Teori yes, belajarlah kat mana pun. Lepas tu implement. Contohnya lah, nak paling cepat tukar kita punya, kalau siapa yang subscribe macam Unify TM kan, dia ada PPOE tu. Letak PPOE tu dalam firewall kita, tukar. Jangan pakai yang TM punya router wifi dia tukar. Letak dekat kita punya firewall tu, PPOE dialer tu biar kat situ. Kita buat LAN kita. Lagi canggih, baru challenge, baru mencabar kan. Tak bau je orang bypass. Saya tak tahu, kaki belah tak tahu. Saya tak tahu nak bypass kota mobile data. Tak pernah cuba, tak pernah test. Sorry. Mana better ni, bare metal machine ke VM Proxmox? Siapa boleh jawab tu? Siapa boleh jawab? PFSense mana better, install in bare metal ke ataupun VM Proxmox? Jod Lobo tanya. Jod Lobo boleh bantu dia, boleh bantu sama-sama. So yang ni yang free version lah kan, maksudnya yang community based. Kalau kita ada problem, kita kena refer lah. Actually banyak, bukan susah pun. Dia orang ni pun macam kita lah, share. Dia orang ada tengok brand yang macam PFSense betul-betul apa ni, berarti ke dia macam community dia kuat.
ada dah, ada problem dia orang tu ada bug ke, ada dipanggil apa, ada terus dia orang punya cara nak solvekan benda tu. Kan dia terus je, ada je orang cakap ada problem macam ni. Oh, ada kawan ni bagi dia punya cara penyelesaian dia. Okay, by community lah benda tu, kita bagi by community. Tengku Rizal je siapa tolong communicate je dalam tu. Afiq, yes boleh. Jadi main home gateway router. Sebelum tak router lah. Actually firewall ni dia boleh jadi sebagai router lah. Dia firewall, dia sebagai router boleh. Dia bagi IP address sebagai DCP boleh. Tak ada masalah. Afiq, boleh cuba. Dia sebagai, nak jadikan dia sebagai router boleh. Lagi yalah firewall, block port tutup port tu. Lagi apa dia buat? Firewall, port forwarding ke net semua dia buat lah. Okay, sekejap. Ada lagi kita listkan. Okay, list yang commercial pula. Okay, ni kita bagi list commercial. Ni open source. Okay, ni open source firewall. Aku siapa kat sini nak explore kan, nak tahu lebih detail. So ni open source kita explore yang commercial punya firewall. Okay, commercial firewall. Okay, tolong commercial firewall. Kalau sub kelas ada face-to-face kelas, nak join ketua. Kalau nak masuk, kalau sub tak ada lah. Kalau sub online je. Kalau nak face-to-face boleh datang dekat office ni. Betul, kat office. Okay, commercial. Okay, kita tengok yang commercial. Nampak tak commercial kita? List of commercial. Dah sikit lah senang. Sekejap, saya atas sikit. Kita list commercial. Nampak tak commercial kita ni? Commercial, Semaphore. Dah ada list. Okay, dah ada list dah keluar. Okay, Semaphore, Juniper. Ni semua ni. Fortinet. Fortinet, Semaphore, Fortinet. Apa lagi? Palo Alto. Yes. Ada penggemar Palo Alto ni. Cisco iPower. Cisco. Yes. Cisco Firepower ni. Checkpoint. Hebat ada orang ni. Checkpoint, sekejap saya tulis sikit. Checkpoint apa dah? Cisco Asa. Cisco Asa. Okay. Sonic Wall kan? Bukan Cynic tu, Sonic. Sonic Wall kan? Sonic Wall. Website tu lagi salah ikut kan? Barakuda. Sam, terima kasih. Join lah Sam, terima kasih. Ada kat mana ni Sam ni? Barakuda. Saya salah aja pun, tolong maafkan saya lah. Checkpoint barang iso. Checkpoint barang saya. Terkena cakap checkpoint barang. Okay, apa lagi? Sonic Wall. Ni dah banyak ni kan? Fortinet. Ada lagi tak masuk? Ada lagi ni. Kejap. WatchGuard ada WatchGuard. WatchGuard ada lagi WatchGuard. WatchGuard belum. WatchGuard ada lagi. McCarthy firewall juga lah. McCarthy boleh lah. McCarthy pun tak ada. Ni nak tahu untuk course ni tak. Siapa yang join subscription tu dia dapat lah yang ataupun siapa yang join kita punya face-to-face kelas tu, memang kita akan bagi ada teori dengan nota punya hands-on punya modul. Kita ada buat hands-on. Terima kasih Mama, saya terima kasih. Juniper. Juniper. Ruji. Okay. Ruji ada firewall sendiri Juniper dah ada kot. Juniper dah masuk dah. Sophos. Saya tunggu yang ni. Sophos ni. Sophos. Saya tunggu yang Sophos ni. Tak keluar. Face-to-face bila start. Face-to-face ni biasa setiap minggu je. Kalau ada, saya buat kelas satu hari lah. Siapa yang join? Setiap minggu ada. Open source Linux. Wow, canggih website. Cantik. IP table lah. IP table lah. Cantik. Okay, Sophos. Kot ni cukup lah. Banyak list ni. Dah ada banyak list ni. Tengok. Ada banyak list ni. Ini yang commercial. Commercial biasanya siapa yang commercial ni biasa macam ni. Dia punya apa advance dia tu canggih lah kan. Dia bukan by community. Ini kita kena berbayar. Biasanya dia ada yearly renewal. Setiap tahun kita kena renew. Smooth wall. Smooth wall ada. Smooth wall saya tambah satu lagi. Sampai dah bagi. Smooth wall ni berbayar ke? Open source ke ataupun yang commercial punya ni? Saya tak pernah ni smooth wall. Tak apa, saya letak kat sini. Okay. So beza dia contoh macam Sophos ke apa nama lagi Fortinet kan. Dia orang ni ada center dekat cloud lah contohnya.
Komersial untuk buat duit. Komersial. Dia orang ni contoh macam kita lah kan, macam kita lah. Ada je something ada benda yang apa dia panggil treat lah kan. Threat. Apa benda lah kan. So benda yang apa kita panggil dulu? Ransomware ke whatever lah kan. So dia akan terus cover parameter network kita tu. Dia cover. Dia dapat something latest ransomware ke whatever, scan punya patch, dia terus update dekat dia orang punya cloud tu. Kita ada software contohnya ataupun adalah SailPoint ke whatever firewall kita akan communicate dengan dia punya center dia tu. Communicate, dapatkan patch terbaru tu latest. Dia orang ada R&D dia orang lah kan. Dia orang buat bla 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 bla, buat R&D. Pun dia akan upload dekat dia punya server yang dekat cloud dia orang tu. So kita punya firewall pun communicate lah, macam update lah, dapat update. Terus dapat latest punya teknologi ataupun latest punya parameter kita cover dengan terkini lah. Nak block, tak nak bagi orang masuk kan. So kita secure lah. Itu antara kelebihan yang berbayar ni, yang komersial punya ni. Lepas tu dia punya GUI pun cantik. Siapa yang tengok antara komersial firewall dan yang apa tadi, yang open source punya firewall lain lah. Siapa yang biasa tengok yang komersial punya firewall tu cantik, dia punya GUI nak configure pun senang kan. Siapa yang main open source susah sikit lah kan. Susah lah, bukan susah apa, dia tak cantik lah GUI dia tu. Tapi still function, still work. Setakat nak block port, tutup port semua tu, VPN ada dekat kita punya open source firewall, sama je. Sama je. Tapi yang kelebihan yang komersial ni, dia canggih lah, cantik lah dia punya ni. Tapi kena bayar lah, setiap tahun kena renew. Ada renewal dia. Setiap tahun kena renew. Tak renew, dia akan tutup. Maksudnya tak ada, terus tak boleh guna. Dia akan limit lah, maksudnya kita punya setakat dapat network firewall lah, tutup port, block port, net, macam itulah, balik pada network firewall lah. Pakai basic je, betul level side teknologi, betul lah, boleh pakai basic lah. Tak dapat lah benda latest teknologi tu kan. BC ada layer 3 switch tu macam router ke fungsi dia? Kalau layer 3 switch, core switch tu kan, core switch, dia dah ada function macam router lah, layer 3. Layer 3 guna third party GUI untuk open source. Forcepoint dengan SailPoint pernah configure. Marco Levin, cantik. Forcepoint dengan SailPoint, cantik. Tengok expert tu. Tengok orang dah hands on. Kita sama-sama kongsikan nanti. Senang tak nak configure Forcepoint dengan SailPoint? Okey tak GUI dia? Cantik lah GUI dia kan. Siapa yang PFSense apa dia ni sikit lah. Tapi tengoklah, kita nak cost, macam nak cut cost cost murah, pakailah yang open source tu. Nak yang ada duit sikit, bajet ni, okay, go for yang commercial punya lah. Sample GUI senang tengok. Sample GUI lagi senang tengok. Okay. Alright, so okay, dah cover lah. Saya share ni sekali last. Okay, dah cover dah firewall ni. Bagus dia ni. Terima kasih. Sekejap saya tu. PFSense dah kena bayar. Tapi siapa yang nak subscribe kan? Tu Rizal kan? Siapa yang nak subscribe, nak ambil, yalah dia orang buat community punya, tapi siapa yang nak go yang tu pun dia dah ada lah. Maksudnya nak bagi cantik, nak kena ambil dia punya support lah. Nak ambil support, dia bagi. Okey, dia bagi free download, tapi siapa nak cantik, yang nak support daripada dia orang, kena bayar lah. Standard lah tu, dia bagi open source. semua nak duit. Okey, saya dah paste semua kat sini kot. Ada dapat semua kat sini ya. Okey, tutup. Okey, dah cover dah. Okey. Dah pukul 12 dah. Sekejap lah. IP Corp shock untuk layan receive attack. IP Corp shock untuk layan receive attack. Okey. Cantik. Kita boleh kat sini pun kita boleh coding apa ni bang. Bukan coding, dia just bukan coding. Kita belajar networking. Sama-sama berkongsi IT networking. Baru start. Bukan demah ni. Waisyak, Allah electrician, Waisyak. Bolehlah kot kita cuba nanti kita buat slot untuk Waisyak. Tak pandai juga tapi bolehlah sikit. Waisyak ni kita kena tahu dia punya dia punya filter rules tu. Yang tu je. Nak kena faham filter rules tu. Nak
nak baca kita Wireshark tu. Kita capture data, tapi kita nak troubleshoot tu, nak tahu detail, nak kena tengok yang tu lah. Filter terus tu, nak kena faham dah tu. Apa benda yang kita troubleshoot tu. Tapi Wireshark bagus. Siapa yang Wireshark punya ni, expert ataupun dia tahu, okay, bagus. Saya ada. MRC ni lama betul ni. Eversight Technology. MRC ni zaman-zaman bila ni? Saya pernah lah MRC tu. Analyze. Betul tu Rizal. Betul. Wireshark nak kena pandai analyze paket. Paket dah dapat, dah capture. Apa problem dia? Yes, guna Wireshark lah untuk analyze ke. Untuk analyze. Kalau tak tahu, tak ni memang tak function lah kan. Buat apa? Kena pandai. TCP/IP kot macam mana ni terlintas dekat IP. One telefon. Nak start belajar. Saya start je. Macam ni saya ada je yang perkongsian macam ni. Tapi kalau siapa yang nak join dekat kita punya office pun ada, kita ada face to face punya kelas, kita ada siapa yang nak join secara subscription. Maksud through TikTok ni dari subscription tu kita ada untuk subscribe kita punya untuk subscriber kita lah. Itu pun kita ada buat kelas setiap minggu sama ada Jumaat atau hari Sabtu malam lah kita buat. WhatsApp layer ada dalam ni juga, WhatsApp layer. Ada buat interaction. Asyik kita buat kelas malam lah untuk siapa yang join subscription tu, kita buat kelas malam sebab ada kekangan kan untuk join waktu bekerja ni. Wi-Fi hack di Cisco ke semua tak kisah, kita dah listkan tadi dah. Device ni ada banyak. Cisco lah, Aruba, HP, Tricom, Huawei, banyak device. Kita tak akan go satu persatu. Kita sekarang ni kita punya ni kita nak faham fundamental dan kita boleh implement lah kat mana-mana pun. Implement je nak kat mana pun, kita faham fundamental, kita dapat apa benda device pun, Cisco ke, HP ke, Aruba ke, go for it. No problem. Kawan kita siapa? The best friend kita siapa? Google lah kan. Siapa the best friend kita? Google lah. Kejap, apa benda ni? Kita punya best friend kita Google lah. Best friend kita. Tapi sekarang ni ChatGPT lah. Sekarang ni ChatGPT lah. Best friend kita. Siapa pernah try ChatGPT nak translatekan configuration daripada face to face punya kelas? Saya DM Faizal, nanti boleh DM Faizal. Face to face 350 je. RM 350 face to face. Face to face kelas. ChatGPT betul dari salah apa? ChatGPT. Sekarang ChatGPT lah, dulu Google. Google ChatGPT. Saya pernah convert kan, nak convert. Dah mahal. Pakai ChatGPT ni kita macam kita ada template ataupun configuration Cisco. Kita nak convert kepada Tricom contohnya. Boleh buat. Macam kita translate language daripada English, daripada bahasa bahasa Malaysia pada English ke bahasa Malaysia. Macam tu je dia buat. Dia translate kan kita. Pam dia translate kan. Tapi kita kena faham lah, kita kena tahu lah kan. Maksud kita kena faham. Basic tu kena ada lah. Kita nampak dia punya term dia tu. Kalau Cisco mungkin switch port mode terang, allow VLAN something kan. Kalau Tricom seingat saya dia guna permit VLAN. Kalau Tricom seingat saya lah Tricom dia permit VLAN allow macam itulah. Dia benda sama, nak achieve benda sama, tapi dia punya daripada dia punya term dia orang lah, CLI dia orang lah. So gunakan ChatGPT. Gunakan ChatGPT ke whatever lah. Gunakan ChatGPT ke whatever tools lah. Yang pentingnya kita kena faham. Syukur masuk. Terima kasih hantar banyak dia orang ni hantar bunga-bunga. Terima kasih. Im tanya, kalau TM 2GB and export router maksimum 1GB, how to fully utilize 2GB? Export router maksimum 1GB. Susah juga. Kalau TM bagi 2GB, lepas tu export router dia maksimum 1GB. Tak fully utilize lah. Kena ambil yang SFP lah. Pada saya kalau nak macam tu, TM dah bawa. Dia bawa secara apa tu? TM bawa fiber ke apa? Ataupun UTP ke apa? Kalau nak ni kena dah tak boleh tu. Kalau UTP biasanya 1GB je kan. So kena cari bawa fiber lah. Speed SFP. SFP lah, kena pakai SFP lah. Kena SFP lah. Topik apa hari ni? Dia semua tanya basic, fundamental, IT networking. Tapi dah pukul 12 ni. Sepatut 1 jam je. Tapi ramai join hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Tapi kita nak lunch ni. Sikit lagi, sambung sikit lagi lah. Sambung lagi dalam, kita stop 12.15. 12 suku kita stop. 12 suku kita stop.
banyak lagi tak cover ni. Baru start content. Network extension, network basic. Macam itulah cerita. Okay, apa lagi kita dah tengok? Internet, wifi. Okay, kita dah type network. Apa tadi kita dah tersasar sikit kan. Kita dah tersasar dah. Cerita pasal apa tadi brand, network, ada protokol, macam-macam protokol. Brand, network kita macam-macam. Ada firewall macam-macam. Lepas tu kita pergi NMS, Network Monitoring System. Kita mula tadi. Apa lagi dah lupa dah. Dah lupa dah. Tunggu Rizal, terima kasih follow, terima kasih. Siapa yang belum follow, boleh follow, share dengan kawan juga. Terima kasih Tunggu Rizal. Kita cerita pasal IT networking je kat sini. Kita basic, mana-mana basic je kita cerita. Apa lagi tadi masa kita start? Topik ni je kot baru yang kat atas ni baru yang kat atas ni kot tadi kita cerita. Tak apa. Kita akan go satu-satu. Okay, networking technologies. Mana dia? Networking technology banyak. Ada wired, ada wireless. Apa lagi? Ada radio, point to point radio lah. Ada 3G, 4G lah. Macam-macam lah kan. Macam-macam lah. Internet pun kabel pun ada banyak. Ada Cat6, Cat5. Cat5 tak ada kot Cat apa lagi ada? Cat7 ada Cat7. Siapa yang buat cabling kat sini kot? Siapa yang buat cabling kat sini? Cat7 ada, Z3 ada. Cat7. Tu bagus, menarik. So tengok, ada kawan yang dia specialize dia lain tau. Siapa yang dalam networking dia, dia ada buat cabling, contractor cabling lah. Siapa yang buat configuration lain. Dia tak adalah macam satu benda tu semua orang boleh buat, tak mampunya. Tak ada siapa tak ada yang nak exam FTTX, yang nak exam fiber tak itu. So dia orang tu master fiber tu. Master fiber maksudnya dia dapat cert untuk fiber tu, certified fiber. IT networking pada certified course. Cisco ke, Huawei ke, banyaklah, Macrotech ke pun dia ada certified dia. So masing-masing okay. Cat7 ada latest Cat7 tu Cat7 ni berapa speed dia? Laju tak speed dia? Berapa dia dapat? Cat7 jarang jumpa biasa kita implement Cat6 lah kan. Cat6 lah. Cat6 lah biasa kita jumpa lah Cat6, Cat6A. Cat6A benda berbeza tu. Ada berbeza tu. Cat6, Cat6A. Apa lagi? Fiber. Okay, kita tengok fiber. Fiber pun ada dua jenis kan fiber. Single mode, multi mode. Fiber. Kalau UTP dia ada limitation, dia within 100 meter sahaja. 100 meter je. Dia tak boleh pergi jauh. Kalau nak pergi jauh, kena gunakan fiber lah, teknologi fiber lah. Kena teknologi fiber lah. Kalau kita nak go for long connectivity yang lagi jauh, fiber lah. Fiber ada dua, satu single mode, satu multi mode. Kalau multi mode ni dalam short range jugalah. Multi mode. Kalau single mode, dia akan pergi lagi jauh, berkilometer pun dia boleh support. Sebab apa? Sebab fiber kan dia guna teknologi cahaya kan. Teknologi cahaya. Kalau multi mode dia punya wave dia macam ni sikit. Dia mati, dia naik turun. Kalau single mode dia shoot sharp. So dia boleh pergi jauh lah. Sharp dia boleh pergi berkilometer. Lepas tu dia ada apa lagi SFP je lah. SFP tu short mana? Small form pluggable. SFP, dia ada SFP. Mana saya punya SFP? SFP ada kat sini. Ada. Dia ada SFP dia. SFP untuk kita connect, untuk kita connect kepada switch itu. Dia ada SFP dia. SFP ada 1G, ada 10G, ada 40G. Maka tolong bantu dia. Terima kasih. SFP ada 10 km. SFP Plus lah kan. SFP Plus yang 10G. Boleh pergi jauh. 10 km, 40 km. Media converter untuk convert UTP kepada fiber. Guna media converter pun boleh. Banyak kan. So apa lagi yang untuk fiber? Siapa yang boleh cerita pasal fiber? Dia lain cabling lain, yang buat configuration team lain biasanya. Kalau masa saya dekat jaring tu, dia ada team installation. Kita panggil OIR, on-site installation recovery. Dia ada team installation yang tu buat cabling, kerja dia orang buat pemasangan. Ada team yang buat support, ada team yang buat configuration provisioning.
Masa dekat jaring lah, masa dekat jaring, masa kerja dulu. 10 km, 20 tahun lepas kot NPE, EPE, pening orang baca lagi. NPE, EPE. Mocalobin sebab tak ada splicing. SLP. Kena buat splicing. Siapa yang buat fiber, dia kena teknologi fiber, dia ada splicing dia ada tools, spesifik tool dia lah. Dia boleh, apa dipanggil lah kat sini, boleh ni boleh bagi nama tak tools yang untuk buat splicing ataupun untuk buat troubleshoot fiber tu? Siapa yang ada kat sini? Siapa yang kat sini yang ada yang ada knowledge benda tu? Splicer machine. Apa brand? Boleh bagi satu benda. Saya tengok ada satu benda tu, satu brand tu, dia boleh test tu fiber tu, lepas tu dia boleh buat report terus, kan? Boleh buat report putus kat mana ke benda. Itu lagi canggih lah. So fiber pun bila kita dah buat OTDR, yes, OTDR, nama dia apa? Optical apa? Fujiwara. Okay, Fujiwara. OTDR machine tu, betul Mocalobin. OTDR tu, mana dia boleh, bila kita provision fiber, kita buat fiber kan, dia kena buat report. Ada satu report dia kena bagi dekat end user. So dekat report tu dia kena fluke. Yes, fluke ni biasalah. Fluke test. Tu. Terima kasih. So benda tu yang apa, bila kita buat implementation tu, pasang fiber, kita buat test. Buat test, dia tengoklah ada dia punya loss dia tu, ada calculation dia, loss banyak mana yang dia boleh accept, yang tak boleh accept. Kalau dah okey, baru dia akan sign dia punya, kita panggil sebagai sign off lah. Mana dia ada UAT lah, user acceptance test. Dia ada UAT kan. Biasa kan siapa yang buat kerja cabling tu macam itulah kot. Bila dah settle dia punya infra dia tu, macam mana user nak tahu benda tu okey ke tak okey, kan? Betul ke dia sambung ni? Device tak masuk lagi masa tu. Siapa yang buat, contoh buat data center lah, siapa yang buat data center kan, dia dah buat cabling cantik dah, buat infra cantik, cabling daripada rack ni pergi rack ni lah, ada 20 core, 30 core dah buat semua dah kan. Nak claim lah dia orang tu, nak claim. Kena buat test lah, buat satu test, buat test, dia ada reading dia orang baca tu, berapa dB loss ke, whatever loss ke. So kalau dah okey, report tu dipass dekat kita punya klien tengok okey, lepas tu dia baru sign, baru dapat claim dia punya kerja tu lah. Lepas tu next stage baru hardware itu masuk, router masuk, switch masuk, firewall masuk. Macam tu cerita dia. Mungkin kot siapa-siapa yang fresh grade ke, fresh graduate kan, yang tengok macam mana cara kerja dia orang ni, macam mana kerja dia orang ni, macam itulah kerja IT ni. Dia macam itulah kerja IT ni. Dia bukan semua benda kita boleh buat. Kadang kita kena depend pada kita punya company lain, outsource ke, depend pada team lain yang buat. Kita bahagian apa? Kita expert kepakaran kita, scope kita buat apa? Ada orang tu dia lay fiber je kerja dia. Fiber je. Buat fiber je kerja dia. Buat fiber je kerja dia. Dia master lah fiber tu kan. Ada setengah tu dia kerja dia design je. Buat design on paper, buat cantik paper. Ada satu team lagi dia buat implementation, dia pergi on site, dia buat configuration, configuration. Tu ada course dengan exam? Tak ada, Hafiz, tak ada. Kita tak ada buat course dengan exam sendiri. And itu exam dia kena masuk kat center dia lah. Okay, so maksudnya dia ada kepakaran masing-masing. Ada masing-masing yang buat fiber, ada yang buat design, ada yang buat benda operation, apa lagi, planning. Dia tak sama lah. Dia tak sama. Okay. Right. So okay. Sikit lagi. Kita akan habiskan network device. Network dia dah cover sebenarnya ni. Network device dah cover dah. Network device ni kita dah data analytik bawah IT juga. Phishing center tanya data analytik. Siapa Zakri tanya tu, siapa yang tolong jawab kan? Boleh tolong jawab. Saya pun tak ada dah. Tak ada new pun CNA. CNA dah lama expired dah. 2007 2008 dah habis dah. Dah expired lama dah. Nak research balik pun tak berani dah, sebab benda banyak lah kan, benda baru, teknologi baru, nak kena baca balik, tak larat nak baca dah. Kita cuba dengan experience kita, dengan pengalaman kerja kita dulu, masa tempat kerja lama dulu, kita cuba bawa dalam kita punya kos pengalaman, perkongsian macam ni lah. Kita cuba
Okey, oh, terima kasih yang follow, yang bagi bunga, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Yang follow saya, terima kasih. Okay, so network device, okay, kita pergi pada modul ketiga kita. Masih dalam course content. network device kita. Tapi kita dah cerita dah network switch pun sama brand dan sama modul lah. Dia ada Cisco, HP, Aruba. Biasa macam itulah, siapa yang bawa device tu. So standard lah. D-Link, TP-Link ke sama. So network switch router dia ada kategori dia. Dia bukan sama je. Ada yang pentingnya selain daripada yang kita faham brand modul, dia ada teknologi kan, dia ada untuk segmen mana. Itu penting juga segmen tu. Maksudnya untuk device ni, kalau untuk home user, untuk home lah, jangan kita letak yang home user letak dekat enterprise ni letak dalam ISP. Tak, dia lain-lain, dia kategori dia ada data center punya kategori ke kan, yang ISP punya kategori punya device, home rumah punya kategori punya device, dia lain. Saya ambil contoh satu. Kalau kita dalam untuk home punya wifi punya AP kita tu, wifi AP tu kan, yang kat rumah kita letak dekat office, dia jalan tak? Boleh tak function? Boleh tak? Manage switch betul. Yang kita tengok, okay, kita punya rumah gitu kan, AP rumah kita tu boleh tak kita letak dekat office kita punya AP? Jalan tak? Dia function tak? Dia jalan, dia function. Tapi dia mungkin akan ada isu lah. Isu dia apa? Isu dia nanti ada kemungkinan dia akan jadi hang. Kena reboot. Kalau siapa-siapa dapat simptom macam tu, memang kena upgrade lah. Maksudnya tak betul lah, dipositionkan hardware dia tu salah lah. Sebab benda macam ni pun dia ada CPU dia, benda sama macam PC. Ada CPU, ada RAM dia kan, ada hard disk dia. So kalau ke rumah, mungkin user kita, wifi user kita mungkin smart TV je, tablet anak-anak kita mungkin ada 5 atau 10 user sahaja. Tapi kita bawa tu, kita letak dekat office. Mungkin masuk 10 orang, 20 device masuk kepada AP wifi kita tu. Habis lah. Apa berlaku? Habis lah. Biasanya sistem dia apa? Dia jadi hang. Dia hang. Reboot, okay. Lepas tu dia hang. Reboot, okay. Dia macam CPU dia spike lah. So dia matilah sekejap. Dia hang lah. Dia bengong sekejap. Lepas tu kita reset. Dia release balik dia punya resource dia tu. Dia okay balik. Lepas tu kita punya user masuk, join balik ke ada wifi tu. Join dengan wifi tu. Tapi lepas tu jam balik, hang balik. Dia kena simptom macam tu. Memang kena do something lah. Sama ada kita kena beli hardware baru, upgrade lah kita punya AP tu. Contoh macam tu lah. Nampak kan? Nampak? So setiap device tu, tak kisahlah dia punya router ke, switch ke, wifi AP ke, dia ada kategori dia. Ada ada home untuk kegunaan rumah, kegunaan industri untuk enterprise. Even kalau siapa yang letak hardware tu kat luar, dia punya industrial punya device. Lain tau industrial punya device. Industrial punya device tu letak dekat luar pun dia masih boleh boleh tahan. Tahan daripada apa? Cuaca, air. Kalau kita let's say kita beli access point AP kan, kita beli AP outdoor AP dengan indoor AP, lain tau. Outdoor access point dengan indoor access point. AP sama je, AP wifi, tapi outdoor indoor. Kalau kita nak beli untuk kita pasang dekat luar rumah, jangan kita beli indoor. Habis masuk air kita. Masuk air. Humidity factor betul maklumat betul. Masuk air. Dia ada, saya tengok dia ada IP something, dia punya keyword dia tu dia ada device tu dah cover lah. So dia ada standard dia. Dia ada standard dia. Kalau nak hardware yang outdoor punya tu, dia ada standard dia. So kalau kita nak beli hardware untuk kita implement benda tu dekat luar, dia kena ambil yang outdoor punya device lah. Ataupun nak lagi ni, industrial punya device tu memang robust lah. Maksudnya dia ada ni lah. Dia ada lagi tahan lah. Dia beza tau, outdoor, indoor. Contoh macam tu lah. Even switch pun dia ada indoor, ada outdoor, ada switch kurang lah. Switch biasanya industrial switch ataupun biasa punya switch. Okay.
Kikut kita rasa kita stop lah kot kita sambung balik besok insyaallah. Kita kalau tak ada apa-apa ni kita cuba canopy. Canopy. Kita sambung topik lebih ke sama macam ni besok kita continue balik. InsyaAllah dalam jam 10 kalau tak ada arah melintang saya live dalam 10 pagi besok. Kita tengok benda sama lah. Tengok benda sama nanti insyaAllah kita satu-satu kita go through. Kita berkongsi kat sini. Kawan-kawan lain pun tolong bantu. Kita support Syazan Zati, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih join. Terima kasih Syazan Zati, terima kasih join. Terima kasih. Boleh follow kami. Kalau belum follow lah. InsyaAllah kita akan cuba cerita mengenai IT networking lah. Tak pandai, bukan sifu, bukan guru, bukan ni. Kita cuba berkongsi knowledge sikit. Lepas tu dengan bantuan kawan-kawan kita kat sini tolong bantu tadi bagi list ni lah. Kita berkongsi ilmu bagi kawan-kawan yang mungkin daripada student kan, content TikTok guru. Terima kasih Tayyab Kiani, terima kasih, thank you very much, thank you. Kita tolong bantu kawan kita mungkin yang student punya, ataupun yang baru nak start nak join, tak tahu hala tuju nak ke mana, kan, tak tahu nak ke mana kan. So boleh follow, kita cerita mengenai basic je, cerita mengenai basic untuk basic punya IT networking. Izdi, terima kasih join, terima kasih sama-sama, terima kasih sama-sama. Izdi, terima kasih. Mekamal sifu bukan sifu, bukan guru, bukan cikgu. Kita biasa masih belajar. Saya banyak belajar benda-benda tadi, dapat info daripada kawan juga tadi. Kita sama-sama cari ilmu. Bakat infra kimi. Wassalam. Terima kasih demi. Kita cuba sama-sama bantu kawan-kawan kita yang lain-lain. Terlepas kalau siapa yang nak join yang face to face punya training pun kita ada, kita buat kat sini. Siapa yang nak tolong online, saya buka, terima kasih, sama saya join lagi hari ni, join ada semua, terima kasih. Siapa yang nak join secara subscription pun dalam TikTok pun kita ada, kita buat. Siapa nak datang face to face pun datang kat sini, kita lalukan lah. Kita lecturer, bukan adalah kaum, saya bukan lecturer. Tapi tahun lepas lah ambil lah Syadi Corp sebagai trainer, ambil lah. So kita develop modul kita pun using Syadi Corp punya template lah. Kita follow, ada course content, ada semua kan. Siapa yang nak follow kita punya ni lah. Terima kasih join, terima kasih semua. Dah nak lunch ni, masih stay kat sini. Kita jumpa balik besok insyaAllah. Besok insyaAllah kita cuba tengok benda-benda macam ni lah. Simple saja. Dengan bantuan rakan-rakan kat sini, kita berkongsi untuk manfaat bersama lah. Okay. Right. Terima kasih siapa yang bagi Sam, Hafiz. Banyak. Alif hantar bunga tadi. Terima kasih. Syukur Mansur, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya terharu. Support kawan-kawan semua. Setiap kali je ada live ni, ramai join. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Boleh berkongsi nanti kawan-kawan kita kat sini. Boleh tolong sama bantu. Okay. Right. Selamat lunch. Selamat boleh berehat ni, time berehat ni. Time berehat ni. Lunch, keluar lunch. 1 jam lebih kita. Terima kasih semua. Terima kasih. Semangat, all the best. Alhamdulillah. Happy teaching. Yes. Kita berkongsi sama-sama. Saya mulakan sikit je. Lepas tu ada kawan-kawan kita bantu kita. Waalaikumsalam Dejijo. Dejijo bagi salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan nak habis lah. Kita tutup lah. Nak tutup. Slowly nak gracefully nak shutdown. Term dia apa? Gracefully shutdown. Gracefully shutdown tu maksudnya kita nak slowly, nak bagi, tak naklah bagi zap terus dia shutdown kan. Dia pas kita gracefully shutdown, slowly dia akan ni dia shutdown. Kita dah nanti boleh join lagi insyaAllah. Izdi, terima kasih join lah. Terima kasih, insyaAllah boleh join lagi insyaAllah. Kalau saya besok saya tengok schedule jadual besok. Kalau insyaAllah kalau saya ada dekat office macam ni, kita akan buat sesi macam ni lah. Santai-santai je. Bukan lecture, santai-santai je kita buat. Untuk data center pula, Farouk, data center tak pandai sangat. Nanti kita cuba kita explore sikit-sikit. Kita akan buat sikit sampailah ke peringkat data center punya environment. Menarik juga tu data center. Teknologi lain tu data center kan. Data center teknologi lain.
Dia lain daripada enterprise. Hmm. Okay. Okay, alright, alright. Hmm. Okay, okay, okay. Alright. Semua-semua balik lunch lah masing-masing. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sesi akan datang. Peluang banyak kerja banyak. Baru. Okay, okay, okay. Data center banyak kat Malaysia. Nanti kok ada siapa-siapa di data center punya ni. Faizal. Okay, dah aku nak habis lah, Cap. Faizal. Aku siapa yang ada pengalaman data center nanti, dia join, kita minta dia berkongsi jugalah sikit kan. Data center kat Malaysia banyak-banyak. Saya tahu dekat JB banyak. TikTok ada kat sana. ByteDance tu TikTok. ByteDance ada banyak dekat Johor. Dia buat data center kat sana. Saya ada kawan yang kerja dalam data center. Tapi itulah dia orang ni nak berkongsi susah sikit lah. Dia orang memang dah kerja kan. Dia apa? Dia masuk kerja kadang dia orang kerja tak tentu juga kan. Ada problem kat sini kat sana lah. So dia orang banyak attend ni. Nak dapatkan masa dia orang tu susah jugalah. Okay. Gracefully shutdown nak almost shutdown ni. Nak almost shutdown dah. Tadi gracefully okay, sekarang nak shutdown dah. Okay, okay. Kita jumpa lagi besok lah insyaAllah. Masa yang sama dalam pukul 10, 10.30 tu kot. Saya cuba tengok. Kalau tak ada apa-apa lagi. Jumpa lagi. Lunch dulu. Okay. Lunch dulu. Fully abandoned FP4. Rasa Anas tanya. Saya rasa tak kot lah. Anas. Tak adalah rasanya mesti ada lagi FP4 ni. Dia tak adalah go for native FP6 terus. Dia kita panggil 2 stack lah. 2 stack FP4 ada, FP6 ada. Okay. Ya, kita insyaAllah terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Sama-sama. Sama. Dah habis dah. Dah habis dah. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Apa sana nak tutup ni. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.